buat benda yang korang suka dan especially dalam bidang pelajaran lah. Kalau letak YB tak nangis kot. Lebih. Okey, tadi kata sebab anak tu tuition di rumah. Cikgunya datang dan belajar. Dan Aiden pun sekarang sama. Maksudnya pagi dia sekolah Cina. Dulu Bella jadi sekolah juga. Sekolah Cina, lepas tu dia balik, dia siap-siap terus pergi sekolah agama. Lepas tu balik, dia ada mengaji online kadang-kadang. Lepas tu baru cikgu tuition datang ke rumah selama 2 jam. Tapi bila kan, diorang ni pun ada peluang untuk belajar di rumah. Ya ke? Online. Dengan PTTI? Dengan PTTI. So PTTI datang ke rumah awak melalui handphone, betul? So apa alasan tak belajar? Okay, so kembali kepada YB. Kalau bukan sekarang, bilakah masa yang terbaik untuk orang mula? Sebab kita dah tahu dah, semalam dah study. Kan tadi semalam. So jawapan dia? Semalam. Jadi masa dia orang kena? Saya kongsikan sedikit Saya rasa kalau saya dapat hidup dalam generasi kalian, saya sangat gembira. Kerana pertama sekali, masa saya belajar dulu, saya rasa tak ada program seperti PTTI begini yang dapat menghimpunkan kawan bukan dalam jumlah yang kecil. Saya dulu kalau tuition pun mungkin 15-20 orang satu kelas. Dan yang sangat besar, diajar oleh cikgu-cikgu yang terbaik di seluruh Malaysia. Selepas itu dapat have fun sambil belajar juga. Sebab konsep ni dia banyak di luar negara, dekat Malaysia baru dimulakan. Terima kasih PTTI. Habis sesi ni, kalau boleh jangan tinggalkan kawan-kawan yang korang kenal ni. Get their phone numbers. Kalau bukan phone number, social media lah kan. Tak, diorang IG lah. Saya tak tahu mana. IG. Sama berbeza. Sebab kawan-kawan tu adalah kawan-kawan yang akan turut memotivasikan kalian untuk jadi individu lebih baik. Balik ke rumah, lepas tu ada sesi atas talian, boleh belajar lagi online dengan kos yang berpatutan. Sebab itu, untuk kata bahawa pelajaran itu jauh untuk dapat grade yang baik tu agak sukar. The excuse now has gone down. You are here for a reason. Kalian sanggup meluangkan masa pada hujung minggu datang untuk belajar, bukan untuk bermain berfoya-foya. Yes, and while you study and while you learn, you can have fun. Jangan ingat apa sampai kita belajar ni kan boring. Tak, you must have fun. Sebab itu kawan-kawan ada di sini. Tapi sebab saya jawab kalian patut bermula sejak semalam, kerana lagi lama kalian tunggu. Tadi saya kata bayangkan di depan kalian ada batu yang teramat besar, sangat berat, sangat besar. Kalau kalian hanya bermula untuk memecahkan batu tersebut, tembok tersebut 3 bulan sebelum malamat yang kalian capai itu, it will be much harder. Mungkin kalian kena stay up pagi sampai ke malam. Tetapi kalau kalian bermula setahun sebelum itu, pecahkan 30 minit, 20 minit, pecahkan dengan subjek-subjek yang penting. You know that big problem tu dia kecil saja. Dia dalam bahasa Inggeris terjemahnya adalah marginal gains. In life is all about marginal gains. Nak jadi expert pun di marginal gains, bermula secara kecil-kecilan. So I hope kalian dapat perkara tersebut dan jumpa cikgu-cikgu yang terbaik di bawah PTTI. And I hope kalian akan teruskan misi ini. Dan ingat, dengan mind mapping, manifesting yang kalian ada, just imagine how good you will feel bila kalian dapat 10 A's, 9 A's, dapat beasiswa, tengok ibu bapa menangis, dapat masuk universiti terbaik, dengan itu dapat kerjaan yang terbaik, insya-Allah dapat ada keluarga yang baik. That will be the best feeling ever. Tetapi pengorbanan itu bermula daripada semalam. Terima kasih. Betul? Masa kita kena mula dari awal. Dan sebenarnya ada satu stereotip juga masa mula-mula dari awal ini. Belajar online tu tak faham. Kan? Tapi kalau tak faham, PTTI telah pun diberikan anugerah Malaysia Book of Record paling ramai mendapat straight A. Tahu tak berapa ramai orang dapat straight A? Student PTTI dapat straight A, berapa ramai? Nak teka anyone? Berapa? 100? Bukan? Bukan 200 lagi? 1000? Itu matlamat dia. Tapi sekarang ni kita dekat 401 pelajar dapat straight A. Straight A. Dan jumlah A yang kita kumpulkan untuk rekod sebelum ni adalah, kalau tak salah adalah 8,000 rekod sebelum ni. Orang lain. So kita telah memecahkan rekod tu dengan nombor kita sendiri 18,000. Wow. Congratulations PTTI. Tapi lepas ni mungkin angka tu boleh meningkat kalau kita minta YB jadi cikgu. Korang okey ke?
lelaki paling kira. Ya. Yang pula lelaki. Saya tengok yang pula lelaki kata dia. Dah mati. Dah mati. Jaga. Okey. So kita surprise dengan orang seperti ni. Okey. Jadi untuk itu saya nak menjemput bersama dengan kita Boleh. Iman Troy, ikon dan duta PTTI bersama dengan Sir Riz. Kita punya cikgu kita. Sini pun silakan kata pentas. Ada surprise untuk orang. Orang nak kata nak? Tak nak. Cikgu mana dah? Cikgu yang macam K-pop idol dia lah. Ya, sama juga orang Sabah. Orang Sabah ni banyak situ Tapi saya tak tengok lagi Riz Dori. Saya nak tengok dia fit macam Bella juga. Maksudnya boleh naik Kinabalu. Riz pernah naik Kinabalu? Pernah naik kota ni, Gunung Gunung Kinabalu? Kinabalu. Tak pernah lagi. Mungkin kita boleh buat PTTI. Kena naik jom. Tahun depan kita naik lagi. Kita try letak YB kat atas tu tengok Riz naik ke tidak? Boleh? Okey. So, kita nak mempersilakan. Kita nak ni sebenarnya kan, kita ni kenapa kita berwarna semua coklat ala beige ni adalah sebab kita nak menyambut bersempena birthday Riz. Ulang tahun ke-71. ke-17. 17. Nombor dia saya tak tahu berapa, tapi nampak muda kan? Nanti korang kita ke berapa umurnya Okey, jadi surprise ni adalah kita nak bagi tahu yang kita ni masa satu dulu Riz. Yang kita punya kelas juga. Okey, saya cakap. Thank you, Cikgu Fahmi. Yes, silakan Riz. Sempena dengan birthday Sir tahun ini. Okey. Saya dah bincang dah dengan Kak Bella Stella, dengan YB, dengan Iman Choi kan. Jadi saya decide untuk saya nak bagi sponsorship. Kita decide bersama-sama as a collective dengan BTS sekali. Kita nak bagi hadiah kepada semua dekat sini dalam Dewani dan juga dekat seluruh Malaysia. Online tuition class free matematik. Okey, ada subjek matematik. Selama berapa lama tu Riz? Apa dia? Untuk dorman atau secara percuma? Secara percuma. Tidak perlu bayar apa-apa. Ya, tak perlu bayar apa-apa. Okey. Selalunya kalau ni satu bulan RM350, tapi sebagai secara percuma. Happy ke tak? Tak nak Balik ni. Selalu kalau hari jadi, orangnya akan dapat hadiah ni. Ya. Orangnya beri hadiah. Lain macam. Masih apa ni? Nak bagi lagi sayang kan? sangat. Sayang Sir katanya. Sayang Sir. So, Okay. kita buat lain macam sikit lah. Biasanya orang lain yang bagi hadiah, tapi kali kita yang bagi hadiah. Ya. Supaya hari jadi tu lebih bermakna. Saya percaya bila kita bagi orang lain, kita akan dapat lebih nanti. Tapi itu belakang cerita lah. Yang pastinya kita kena bagi dulu. Betul. Orang. Betul tak? Betul. Dekat PTI kita juga percaya orang yang memberi manfaat tu lebih baik dari yang menerima. Itu juga. Dekat sebagai manusia. Sebagai manusia yang beri manfaat. Korang beri dalam bukan korang untuk Sir Riz. Okay, jom kita officiate this thing. Kita nak ini. Macam mana orang nak dapat? So maksudnya kelas online tuition kelas tu semua orang boleh dapat tau. Jadi awak tinggal nak apply sahaja. Okay. YB tanya macam mana nak daftar? Okay, nanti kita akan inform dekat semua student ni. Kita akan hantarkan satu panduan macam mana nak jadi pelajar online tuition class subjek matematik dengan percuma. Boleh? Boleh Alright, jom kita ambil gambar dulu. Kita lihat kami. Okay. Lagu. Kita tengok ni kak. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Bagi Thank you very much. Everybody. Terima kasih. Kita nak nyanyi lagu Happy Birthday ke dekat sini? Mesti. Okay, ready semua. Iman call. Okay, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sir Riz. Happy birthday to you. Thank you Sir Riz. Semoga panjang umur. Dan terus memberi manfaat dan inspirasi. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tanya ni. Okay. Terima kasih Sir Riz. Terima kasih Iman Troy. Okay. Terima kasih semua. Ya, tak lengkap kalau tak dengar persembahan yang Bella. Dan YB. Dari. Tadi dekat luar dah mendung. Tadi dia orang tak boleh banci dekat luar. Okey, baik. Terima kasih. Diorang nak dengar suara dulu. Suara saya dedikasikan kepada Bella. Saya rasa saya perlu dulu. Saya perlu dulu. Okey, jadi everyone dipersilakan. Bella Stella. Okey. Jadi bila nak nyanyi lagu
korang video. Tapi korang boleh stream lagu tu, ada kat Spotify atau semua digital platform music. So untuk lagu yang Bella Pengira sekarang, lagu Khalis Rindu. In case kalau korang rindu, ada rindu Bella tak kat sini? Tombol, nanti suruh naik lah.